Jangan buat 4 perkara ni kalau tuan-puan nak kaya dengan emas. Yang pertama, tuan-puan beli emas hari ni, kemudian 3 ke 4 bulan akan datang dah fikir nak jual. Beli emas ni tuan-puan adalah untuk simpanan jangka masa sederhana dan panjang. Jadi kalau nak jual 3 ke 4 bulan akan datang, duit itu sebenarnya tak sesuai untuk beli emas. Yang kedua, selalu monitor harga emas. Yang sesuai untuk monitor harga emas ini hanyalah untuk pelabur emas yang beli emas item 250 gram ke atas. Itu sekitar RM150,000. Bagi penyimpan emas macam kita, penabung emas yang beli 1 gram, 1 dinar, 10 gram, jangan selalu monitor harga emas sebab itu hanya akan membazirkan emosi dan tenaga kita sahaja. Yang ketiga, beli emas tapi beli sekali sahaja kemudian tak tambah-tambah. Tuan-puan, nak kaya dengan emas ni bukan emas yang membuatkan kita kaya, tetapi habit ataupun tabiat kita menabung setiap bulan secara konsisten. Itulah yang membuatkan kita makin kaya. Kalau kita beli sekali, walaupun harga emas naik 100% sekalipun, kita tak akan kaya kalau hanya beli sekali, iaitu 1 gram. Dan yang keempat, tuan-puan jangan buat kesilapan ni, iaitu beli emas tanpa ilmu. Tapi tuan-puan mengharapkan untung bulan bintang dan suatu hari tuan-puan akan jadi kaya automatik bila harga emas naik. Sebenarnya tuan-puan, sejauh mana keuntungan kita dengan emas adalah bergantung pada berapa banyak ilmu kita tentang emas. Dengan ilmu lah kita tahu apa nak buat. Dengan ilmu lah kita dapat meminimumkan risiko dan dapat memaksimumkan keuntungan kita. Bukan emas yang menjadikan kita kaya, tapi ilmu. Itulah pesanan guru emas saya, penulis buku Wang Emas Bertahan Ketika Gawat. Semoga manfaat. Share video ni supaya lebih ramai orang dapat manfaat. Dan jangan lupa follow saya untuk lebih banyak ilmu tentang emas dan kewangan.